Assalamualaikum. Saya Nur Aisyah Samsudin, nombor matrik P151603. Hari ini saya akan mentangkan pengenalan bagi komunikasi lisan. Definisi komunikasi secara umumnya adalah sebagai satu proses interaksi dan perkongsian makna, pertukaran idea dan pendapat atau perkongsian maklumat, sama ada dalam bentuk penulisan simbol bunyi-bunyian atau pertuturan disampaikan secara bersemuka ataupun menggunakan media massa. Komunikasi ialah elemen penting dalam pengajaran dan pembelajaran kerana ia membantu menyampaikan maklumat, meningkatkan kefahaman, penglibatan dan kepuasan pelajar. Komunikasi yang berkesan terutamanya secara lisan mewujudkan suasana bilik darjah yang kondusif serta hubungan mesra antara guru dan pelajar. Guru yang menguasai kemahiran komunikasi dapat menyampaikan pembelajaran dengan lebih jelas dan berkesan sekaligus memudahkan pembentukan akhlak dan nilai murni dalam kalangan pelajar. Baiklah, untuk penyataan masalah kelemahan komunikasi lisan iaitu tiada rekod bertulis, sukar dikawal, mudah berlaku perselisihan faham. Untuk teknik komunikasi lemah, pelajar akan hilang minat dan fokus, interaksi sahala dan tidak aktif, pembelajaran tidak mesra dan tidak berkesan. Halangan komunikasi iaitu gangguan psikologi iaitu pengaruh bahasa ibunda. Contohnya, kurang penguasaan bahasa Melayu disebabkan kurang perhatian dan sokongan ibu bapa, terutamanya bagi murid yang bukan berbangsa Melayu. Untuk gangguan fizikal ada bunyi bising yang akan mengganggu tumpuan pelajar, terutamanya semasa di dalam kelas. Untuk gangguan mental iaitu fikiran terganggu, contohnya semasa peperiksaan ataupun masalah kesihatan. Implikasi kelemahan pula adalah kurang pencapaian akademik dan masalah sosial dan emosi. Ini merupakan objektif kajian iaitu mengenal pasti tahap pengetahuan pelaksanaan komunikasi lisan dalam pengajaran dan pembelajaran, mengenal pasti tahap kemahiran pelaksanaan komunikasi lisan dalam pengajaran dan pembelajaran, dan mengenal pasti masalah pelaksanaan komunikasi lisan dalam pengajaran dan pembelajaran. Untuk kajian literatur, ciri-ciri komunikasi lisan merupakan satu proses yang dinamik dan merangkumi pelbagai aspek yang melibatkan pertukaran mesej lisan serta sering disertai dengan isyarat bukan lisan untuk mencapai matlamat komunikatif tertentu. Zing 2021 menyatakan bahawa komunikasi merupakan proses di mana satu mesej dihantar dari perhantar ke penerima. Jika penerima memahami mesej tersebut dengan jelas dan tepat, maka komunikasi antara dua belah pihak ini berlaku. Untuk prinsip menghasilkan komunikasi lisan yang berkesan dalam PDP pula, menurut Abdul Kadir dan Ismail 2021, guru berkemahiran dalam berkomunikasi akan mewujudkan suasana PDP yang seronok dan tenang serta melahirkan pelajar yang berjaya. Penggunaan bahasa yang mudah difahami dan universal perlu diaplikasikan untuk meningkatkan kefahaman pelajar mengenai suatu topik yang dipelajari. Pegangan kepada prinsip dalam komunikasi lisan yang berkesan dalam PDP akan melahirkan guru yang berkemahiran dalam menyoal untuk memastikan setiap perkara yang disampaikan dapat diterima oleh pelajar. Komunikasi lisan ni ada dua jenis, iaitu komunikasi lisan sahala dan komunikasi lisan dua hala. Komunikasi lisan sahala di dalam kelas berlaku apabila guru menyampaikan maklumat kepada pelajar tanpa menerima sebarang maklum balas atau interaksi daripada pelajar tersebut. Komunikasi sahala juga membolehkan penyampaian maklumat yang jelas dan langsung. Namun begitu, komunikasi sahala yang berlaku secara kerap di dalam kelas menyebabkan PDP di dalam kelas itu tidak menarik dan membosankan. Komunikasi lisan dua hala pula sesuai digunakan untuk memupuk persekitaran pembelajaran yang lebih menarik dan interaktif. Teknik seperti think, pair, share mendorong pelajar untuk berfikir secara individu sebelum membincangkan idea mereka dengan rakan dan kemudian berkongsi dengan kelas. Hal ini akan mendorong pendengaran secara aktif dan meningkatkan keyakinan dalam menjana idea dalam kalangan pelajar. Assalamualaikum, saya Nurfana Nabila binti Muhammad Harun bernombor matrik 148996 akan membentangkan tajuk jenis-jenis komunikasi lisan. Ada dua komunikasi lisan dalam slide ni. Yang pertama, komunikasi lisan sahala. Ianya berlaku apabila guru menyampaikan maklumat tanpa maklum balas daripada pelajar. Contohnya, menyampaikan arahan penting atau penerangan yang panjang daripada Zenatan dan Easter 2012. Kelebihan komunikasi sahala mewujudkan pelajar yang lebih berdikari dan ingin meneroka daripada Widat et al. 2023. Menyampaikan maklumat yang jelas dan langsung, seterusnya berfaedah dalam bilik darjah yang besar atau dengan bilangan pelajar yang ramai. Kekurangannya pula menyebabkan PDP menjadi pasif dan membosankan
daripada Rosalia dan Ghani 2017 serta Nugraheni et al. 2021. Pelajar tidak terlibat secara aktif. Proses pembelajaran tidak dinamik. Guru sukar menilai tahap pemahaman pelajar dan menyesuaikan kaedah PDP daripada Jian dan Zhang 2019. Komunikasi lisan dua hala pula berlaku apabila dua pihak saling bertukar maklumat secara interaktif. Ia memberi maklum baras segera dan mengukuhkan pemahaman serta interaksi daripada Purba et al. 2023. Kelebihan komunikasi dua hala membantu mewujudkan persekitaran pembelajaran yang menarik dan interaktif. Contohnya, Have Think Share, galakan pemikiran individu, perbincangan dan perkongsian idea daripada Ali dan Syarab 2023. Seterusnya, menyokong pendengaran aktif dan keyakinan pelajar selaras dengan teori komunikasi interpersonal daripada Bakar et al. 2024. Kelemahan komunikasi dua hala yang pertama ialah salah faham boleh berlaku jika ungkapan lisan tidak jelas daripada Jian dan Zhang 2019. Kedua, faktor emosi seperti kegelisahan atau kurang keyakinan boleh menghalang penglibatan pelajar. Seterusnya, contoh komunikasi lisan yang digunakan dalam PDPC. Komunikasi lisan sehala. Contoh yang pertama, penerangan oleh guru. Guru menyampaikan maklumat tanpa maklum balas pelajar. Ia sesuai untuk fakta atau konsep tanpa perbincangan daripada Yi Lin dan Wan Muna 2020. Contoh yang kedua, rakaman audio. Audio prarakaman untuk pelajar dengar semasa PDP. Ia berkesan untuk kelas bahasa komunikasi. Ini dapat melatih pendengaran dan pemahaman semula jadi pelajar. Komunikasi lisan dua hala. Contoh yang pertama ialah sesi maklum balas. Pelajar memberi dan menerima maklum balas selepas aktiviti. Ini dapat meningkatkan penglibatan dan kemahiran komunikasi pelajar daripada Nur Azhan dan Nur Syamsinar 2019. Contoh kedua, perbincangan kumpulan. Komunikasi dua hala menggalakkan pertukaran idea dan pemikiran kritis. Ia dapat meningkatkan pemahaman melalui pembelajaran kolaboratif daripada Yi Lin dan Wan Muna 2020. Kesimpulannya, komunikasi lisan dalam PDPC meningkatkan penglibatan pelajar dan menjadikan pembelajaran lebih interaktif. Seterusnya, gabungan komunikasi sehala dan dua hala memenuhi pelbagai gaya pembelajaran. Guru yang berkomunikasi dengan jelas dapat mencapai objektif pengajaran dengan lebih berkesan. Daripada Kamaluddin dan Nik Muhammad Rahimi 2022. Sekian daripada saya. Teruskan kepada pembentang seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ado Faldin binti Yusof dan saya akan menyambung pembentangan rakan-rakan saya di bahagian cabaran. Okey, komunikasi lisan ini adalah sebuah komunikasi utama yang seringkali diguna pakai dalam kehidupan seharian dan ia juga melibatkan kemahiran mendengar dan bertutur. Jadi kemahiran komunikasi lisan ini sangat penting terutamanya dalam proses pembelajaran dan ia juga sangat penting bagi pelajar untuk masa hadapan terutamanya dalam bidang pekerjaan kelak. Walau bagaimanapun, terdapat juga beberapa cabaran yang perlu dihadapi oleh para guru dalam meningkatkan mutu komunikasi lisan para pelajar. Jadi antara cabaran yang dihadapi guru ketika menjalani pembelajaran secara PDPC ialah aktiviti di dalam kelas seperti sesi soal jawab antara guru dan pelajar. Dapat dilihat hanya pelajar yang sama sahaja menjawab soalan yang diberi oleh guru dan ada juga sesetengah pelajar yang terlalu pasif hingga para guru tidak mendapat sebarang respon daripada mereka. Selain itu juga, guru perlulah bersabar apabila ketika soal jawab dijalankan kerana para pelajar memerlukan masa untuk memikirkan jawapan. Jadi kalau guru tidak sabar, guru akan memberi clue. Jadi itu akan mengganggu dan menghalang proses pemikiran mereka. Jadi seterusnya ialah pada tahun 2020, Malaysia telah dikejutkan dengan Perintah Kawalan Pergerakan iaitu PKP yang disebabkan COVID-19. Di kali itu, ramai pelajar dan para guru yang menghadapi masalah dengan perubahan sesi pembelajaran tersebut dan para guru juga menghadapi cabaran yang sangat hebat dalam komunikasi lisan dalam PDPC kerana semasa pembelajaran atas talian susah nak mewujudkan komunikasi dua hala tu sebab pelajar tidak berada di hadapan guru dan guru juga tidak mengetahui sama ada pelajar faham ataupun tidak apa yang disampaikan oleh guru serta
ada juga pelajar yang tidak biasa dengan kaedah pembelajaran atas talian. Jadi seterusnya, ketika pembelajaran atas talian juga, ada pelajar yang mengalami masalah tidak mempunyai capaian internet yang baik, serta ada juga yang mengalami masalah tiada peranti elektronik untuk digunakan semasa sesi pembelajaran menjadi satu cabaran dalam komunikasi lisan dalam PDPC. Seterusnya, cabaran lain yang dihadapi oleh guru ialah perbezaan pemahaman daripada pelajar kerana para pelajar dari latar belakang yang berbeza. Ada pelajar yang fasih dalam bahasa Melayu, tetapi ada juga pelajar seperti bangsa India ataupun Cina yang tidak fasih dalam bahasa Melayu, menyebabkan para guru ni perlulah memastikan pembelajaran dapat disampaikan secara sama rata kepada semua pelajar. Dan antara cabaran komunikasi lisan yang lain ialah komunikasi lisan guru yang tidak menarik, menjadikan punca pelajar mengantuk dan bosan. Guru terlalu bergantung kepada buku teks, menjadikan pelajar itu cepat bosan dan hilang fokus ketika sesi pembelajaran. Dan akhir sekali, cabaran yang dihadapi ialah kekangan masa PDPC yang menyebabkan kurangnya peluang untuk memberikan penerangan yang lebih terperinci kepada pelajar. Dan guru juga tak dapat nak pastikan pelajar itu betul-betul faham tak apa yang diajari di dalam kelas. Okay, itu sahaja daripada saya. Saya akan serahkan pada kawan untuk menyambung pembentangan. Sekian, terima kasih. Seterusnya, terdapat beberapa cadangan penambahbaikan untuk meningkatkan keberkesanan komunikasi lisan dalam PDPC, iaitu yang pertama, integrasi teknologi dalam pendidikan. Melalui penggunaan teknologi seperti IoT dan AI, dapat meningkatkan pelibatan dan juga interaktif responsif daripada pelajar, di mana AI juga merupakan platform yang boleh memberi maklum secara nyata kepada guru untuk mengenal pasti tahap penguasaan murid ketika PDPC. Seterusnya, pelaksanaan konsep evolusi pendidikan 5.0, di mana penggunaan teknologi merupakan penyampaian komunikasi lisan yang lebih efektif. Jadi, ia juga berperanan melalui prinsip pembelajaran adaptif dan juga NLP. Cadangan seterusnya ialah peningkatan akses digital di kawasan luar bandar. Jadi, melalui peningkatan akses digital ini adalah untuk menyediakan sumber digital yang berkualiti kepada pelajar yang berada di luar bandar. Perkara ini juga untuk meningkatkan infrastruktur internet di kawasan pedalaman. Selain itu, perkara ini juga untuk mengurangkan jurang digital demi peluang pembelajaran yang saksama kepada pelajar yang berada di luar bandar untuk bersama-sama bersaing dengan pelajar yang sedia ada. Dan yang terakhir ialah pengukuhan program Professional Learning Community (PLC). Selain itu, melalui cadangan ini juga, guru-guru dapat dibimbing oleh rakan sejawat dan juga pakar dalam PDPC. Program ini juga merupakan pembangunan profesional untuk kemahiran mendengar aktif, teknologi komunikasi dan pemberian maklum balas secara konstruktif. Kesimpulannya, kemahiran komunikasi lisan amat penting dalam menjayakan interaksi berkesan antara guru dan murid. Ianya juga bukan sahaja meningkatkan penguasaan pelajar, malah menjadi asas pembelajaran bahasa yang berkesan. Justeru, pengajaran haruslah diperkaya dengan latihan bertutur dan mendengar secara sistematik. Dalam era digital, guru juga perlu memanfaatkan teknologi serta meningkatkan kemahiran profesional agar selari dengan keperluan dan kefasihan digital murid masa kini. Sekian, terima kasih.